mana dulu? Yang mana dulu? Sharing atau selling? Cuba anda jawab sikit. Tulis dekat dalam tu. Yang mana dulu? Nak buat selling dulu ke atau sharing dulu? Ataupun sharing dulu baru selling? Menjual dulu atau kongsi ataupun berkongsi dulu baru menjual. Kan? Malam ni pening sikit lah kan. Okay. So dia macam chicken and egg lah orang cakap kan. Yang mana dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Benda macam tu juga. Selling dengan sharing tu macam tu juga. Betul tak? Dia share. Kalau kita menjual, kita kena share dulu. Kita kena kongsi dulu baru orang beli. Betul tak? Lepas tu, kalau kita membeli, boleh juga membeli dulu. Kita dah beli, baru kita share. So, selling and sharing. Okay. Tapi satu lagi yang penting dalam bisnes ni adalah beli pakai barang dan share pada kawan. Betul. Tapi satu lagi S dalam dua S dalam selling tadi. Satu lagi S adalah yang lebih penting adalah macam mana nak jual? Kena guna dulu. Apa dia? Self use. Sendiri dulu guna. Kan? Sebab nak menjual ni, bila kita tak mengguna, kita tak tahu apa kebaikan dia. Kita tak rasa kebaikan dia. Jadi susah kita nak menjual. Susah kita nak kongsi. Betul tak? Bila tak ada self use, dua-dua selling and sharing ni tak kurang bermakna. Kan? Sebab kita sendiri tak guna, kita susah nak cerita kat orang, kita susah nak kongsi kebaikan produk, kita susah nak menjual kat orang. Betul tak? Sebab kita sendiri tak guna, kita tak tahu, tak rasa kebaikannya. Cuma dengar je lah. Kalau kita tak pakai roll on contohnya, kan? Roll on kita tak pakai, kita kita rasa je dengar orang cakap 6 bulan tahan kan. Tapi tak tentu lagi kan. Kita rasa-rasa. Sekali ada orang cakap, alah mana aku percaya kau dah pakai. Soalan cepu mas. Kan? yang yang paling susah kita nak jawab bila orang tanya, engkau dah pakai ke belum. Kita nak jual e-spring kan. Kau cakap e-spring bagus, air terbaik, ini bagus, ada UV light. Kalau orang tanya satu soalannya, kau dah pakai, engkau dah ada, susah kita nak jawab. Betul tak? Susah kita nak jawab. So, self-use. Guna dulu. Sendiri dulu. Rasa dulu. Barulah ada keyakinan. Bila orang tanya, kau dah guna? Of course. Betul tak? Of course aku dah guna, baru aku cerita kat kau ni. Sebab aku tahu kebaikan dia. Aku daripada dulu, gout. Kan? Bila kena air yang sebegini. Kan? Jaga minum air yang baik. Mineral masuk dalam badan. Barulah badan kita react dengan baik. Bagi reaksi yang baik. Sendiri testimoni. Kan? Kita rasa macam mana? Contoh atmosphere. Kau dah guna? Saya ada banyak kat rumah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu udara ni yang kita sedut ni kita tak sedar. Sikit demi sikit akan anak saya dulu, Cik Ayu saya selalu sesamalah demam lah apa masa tu baru tak guna atmosphere. Bila kita beli satu letak dalam bilik makin lama tanpa sedar. Benda yang baik ni selalu tanpa sedar. Kan? Tanpa sedar tengok lama dah tak demam, lama dah tak pergi doktor. Dulu pergi doktor pakar lah apa ni homeopati lah macam-macam. Kan? So inilah yang kita kena 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 tahu dulu. So apa yang bagus, belajar bagus, ambil yang mana bagus, cuba guna. Salah sebulan pun 2 3 barang baru yang kita belum pakai kita guna, boleh tak selama setahun 36 40 produk baru yang kita dah guna? Yakin tak kita? Barulah kita yakin kan. Barulah kita boleh bercerita sebab kita dah rasa produk ni. Kita dah rasa Nutrilite. Kita dah rasa artistry. Kita dah rasa roll on. Kita dah rasa ubat gigi. Kita macam semua kan. Barulah kita boleh bercerita. Barulah kita boleh bangkit share dengan kawan. Kadang-kadang kita nak share kawan dengan kawan-kawan, kita takut kan. Alah MW. So lebih baik kita ambil yang ni, guna,
self use, barulah kita boleh yakin tentang sharing atau selling. Kalau tidak, memang susah. So, balik kejap lagi nanti, cuba listkan produk-produk yang kita dah guna, fokus untuk produk tu, fokus produk yang kita dah guna, share dengan kawan-kawan kita. Nak atau tak nak, tanggungjawab anda selesai. Membantu tentang produk yang baik. Mungkin kita selesaikan masalah dia, masalah anak dia, masalah suami isteri dia, masalah mak bapak dia, mana nak tahu? Kan? Kan? Kalau macam mak mentua saya dulu, yang ini sakit tu sakit, tapi insya-Allah alhamdulillah pakai makan protein lah, makan apalah kan. Kalau sampai kat pas lambat je order, satu one phone call akan datang. Yang ni dah habis walaupun SMS je, walaupun WhatsApp tu kadang tak betul ejaan, tapi kita dah faham dah apa dia kan. Terus kena order. Terus. Kan. Apa salahnya kita bantu mak bapak kita di akhir-akhir penghujung ni kita bagi dia yang terbaik kan. Sebab kita tahu nusulat yang terbaik dalam dunia. Nanti satu hari kita rasa, kenapa aku tak bagi kat mak bapak aku benda yang terbaik? Bukannya mahal sangat, kan? Benda makanan kesihatan yang terbaik untuk mak bapak aku. Apa salahnya? Kan? Selalunya jaranglah mak bapak akan menolak kalau pemberian daripada anak-anak. Okey? So itu saja daripada saya. Jangan lupa